angin nak keluar. Kentang saya masukkan dulu. Tak ada kerja, cari kerja. Enak. Mantap. Bye. Alat. Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Kak Wina. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Okey. Hari ini saya nak masak apa ni? Ayam. Ayam lagi. Ayam juga. Anak-anak suka makan ayam. Ayam lagi. Ayam. Hari ini saya nak masak ayam masak ungkep. Ayam masak ungkep. Inilah, tukar-tukar menu. Ayam masak ungkep ni, ayam lebih kurang dalam 1 ekor. Dia kan masak terung lah. Terung masak santan. Terung masak lemak. Ni terungnya. Terung masak lemak. Saya kopek dulu, sekejap lagi saya nak kopek. Saya nak masak ayam dulu. Ni ayam lebih kurang 1 ekor. Ni rempahnya, bawang merah, bawang putih, semua ada. Saya nak blender dulu. Kita blender. Okay. Ya, di sana apa? Dah apa? Ada apa? Kenapa? Ada. Dah, main kat depan Mana masak Makan dia. Biarkan dia. Dia kat belakang rumah buat apa tu? Ya. Belakang rumah buat apa? Panas lah, panas terik ni. Cak. Nak tolong masak? Main basikal lah kat depan. Nanti tak siap-siap nanti kalau Alisha tolong masak. Panas. Kat dalam rumah tu dalam pagar tak panas kan? Berpeluh. Cuaca panas lah kat sini, memang dia punya cuaca panas. Panas terik. Sangat-sangat panas. Sangat-sangat panas. Tapi bila angin nak keluar. Angin, ada angin sikit-sikit. Sekejap lagi petang sikit angin lah tu. Sekarang matahari tengah ada ke atas. Masak dulu Okay. Ni ketumbar. Hitam putih. Masang keping. Masuk dalam blender. Kita blender dulu. Ni ada kemiri, buah keras. Ni apa? Ketumbar dengan jintan. Cili api, ikut selera lah. Kita blend dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni serbuk kunyit ni. Ni letak sini dulu. Mari kita masak. Santan tak sini ni untuk kuah lemak nanti. Kita masak ayam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketukkan aja. Masukkan terus. Ni ada daun salam, ada daun limau, ni asam keping. Tumis sampai naik minyak. Tambahkan serbuk kunyit. Ni ada kentang nih untuk campuran ayam. Saya potong dulu. Oke, rempah dah naik minyak. Ini saya rebuskan kentang, saya masukkan dulu nih. Kita rebuskan kentang dulu. Tambahkan air. Kita rebuskan kentang dulu. Tambahkan garam. Tambahkan garam dulu. Biar kentang tuh ada rasa.
garam, Ajinomoto. Okay. Kita ungkap. Ni saya nak ungkap dulu sekejap. Biar kentang tu separuh masak baru saya masukkan ayam. Saya nak kopek terung ni. Ni saya nak buat lemak. Lemak terung. Ini terung ni saya nak kopek dulu. Terung kopek masak lemak. Selalu tak payah kopek. Tak payah kopek pun boleh aja. Saja je saya kopek. Tak ada kerja cari kerja. Kopek terung. Inilah dia. Tak ada kerja cari kerja. Bukan tak ada kerja. Kerja banyak sebetulnya. Saja je. Tambah kerja. Ini tambah kerja namanya. Okey, kentang pun dah separuh masak ni. Kita masukkan ayam. Kita masukkan ayam. Ini dah separuh empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita ungkap lagi sampai betul-betul air dia dah kering. Sambil tunggu ayam tu siap, saya nak masak terung kat sebelah sini. Bismillah. Saya nak goreng bawang dulu. Goreng bawang. Goreng dia punya rempah dulu. Biasalah kuah lemak, ya Allah, sampai dia terjatuh. Astagfirullahalazim. Ni kemiri, bismillah, bawang merah, bawang putih, cili api. Saya goreng dulu. Kemudian ada ketumbar juga. Ini ketumbar saya masukkan sekali lah. Ada senang dengan blender. Biasa, elak daripada meletup. Tutupkan api. Tutupkan kuali. Kau tutupkan api. Apa ni? Asyik tersasul lagi bercakap. Tutupkan kuali. Tutupkan kuas. Dah siap. Kita angkat dulu. Bismillah. Oh, Akbar. Dah hampir nak kering dah. Dah masak, kita keringkan. Biar dia garing. Biar dia kering lah. Susut. Ni. Masukkan dalam kuas. Daun limau tinggal sekeping ni. Dengan asam keping. Dah kering dah. Boleh tutup api. Ayam dah siap. Tinggal terung je. Masukkan terung. Ikan bilis ni, ada ikan bilis ni. Kita campurkan ikan bilis. Dah cuci dah. Cuci lagi sekali. Masukkan ikan bilis.
Tambahkan air. Tambahkan serbuk kunyit. Buat apa tu? Tak boleh. Betul kan? Garam. Tambahkan Ajinomoto. Kalau ada tahu boleh campurkan, tapi saya tak ada tahu. Pindahkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap. Ayam dah siap. Tinggal terung. Ini terung nak masukkan santan. Ini ada balance sikit ni, masukkan je. Bismillah. Sayang, jangan membazir. Biasalah ayat saya. Ayat saya selalu cakap, jangan membazir. Lalat syuh. Tambahkan air sikit. Pun dah siap dah. Lemak terung pun dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap. Panas. Lemak terung dah siap. Panas. Kat sini dulu. Syah buat apa tu? Main basikal. Panas dengan Gidi. Main basikal. Main kat luar. Panas terik. Mainlah kat dalam sini. Terlanggar. Anak kucing dah 10 hari, 11 hari 11 hari mata dah buka dah, tengok. Ni anak dah comel. Comel dah bersalin. Hai. Alah comel mata dah buka lah. Ini tidur. Seekor lagi mana? Ini comel. Letak kotak dulu. Nanti kalau dia dah pandai jalan baru letak dalam sangkar. Dia suka pindah-pindahkan anak dia. Comel. Seekor lagi mana? Mana Tom? Seekor lagi macam bapak emak dia. Anak dia. Itulah. Tengoklah situ. Ini anak kau macam ni. Kau ni kan. Ni. Seekor ni si Tom ni. Dia suka pindah-pindahkan. Suka sangat lah pindah-pindah anak. Dia sebiji macam mak dia. Tak berhenti. Terjoget. Apa cerita ni? Peluk lah. Alah comel lah dia. Nasi pun dah letak dah pun. Dah nasi tak ada. Bagus. Ni kakak. Sampai tersadar macam tu, apa rasa? Dah. Alhamdulillah.
Sedap. Sedap. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semua. Salam. Oh, nak beli kentang ni, kentang. Oh, sedap. Kentang bulat-bulat. Bismillah. Ini memang sengaja orang buat kering. Jadi kalau tadi mari makan semua. Bismillah. Nak tadi mama nak buat apa? Nak goreng kemasin. Tak jadi. Kenapa? Nanti kalau mama goreng kemasin, nanti mama tak makan ayam. Goreng kemasin je. Ayam kan mama. Mama. Ayam tu favorite Nasrang abang. Ikan bakar. Ikan bakar. Masak ayam bakar. Cuaca panas lah. Haus je rasa. Dah lama juga mama tak masak ayam. Masak ni. Ayam ungkep. Okey tak rasa? Okey. Sedap. Enak. Mantap. 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 Enak. Delicious. Enak. Delicious. Mana apa? Terong. Terong kopek. Makan. Terong kopek. Dah kopek. Sedap. I like terong kopek. Tak kopek pun boleh makan. Kamu jangan dengan tu. Kan? Dah. Nasi bang? Yang? Sama ayam? Ayam juga besar rambut. Besar sangat. Pasal potong. Pasal potong kadang besar-besar, kadang kecil-kecil. Kadang campur. Okey tak kak? Okey tak? Okey. Kakak makan jauh non di sana. Kakak malu. Pedih. Tengok. Sikit lah. Ada. Oh, kenapa ni? Asal? Mana yang pedih? Ini. Yang ada sini. Semalam kot. Bukan nikah semalam terkena apa-apa ke? Sekolah? Rumput-rumput ke? Yang ni kena hari ni, yang ni kena semalam. Hari ni kenapa? Entahlah. Rasa nampak dia terkopek, rasa kopek lah. Patut rasa. Makan kentang tu bang. Kentang tu makan. Tak dah habis. Tengok. Yang rambut tak suka rambut dah. Tengoklah rambut anak saya tu. Kejap belah sini, kejap belah sana. Kenapa tegak macam tu? Panjang dah rambut dia. Nak kena hantar pergi potong. Kedai tutup lah. Tadi. Ada cuti kan? Mak cuma buat muka bala sikit. Makan ada elok. Baju lengan panjang sangat ni. Dia panjang sangat ni guys. Kok main. Dia punya lengan terlalu panjang sangat. Malam sambung lagi. Dah habis makan. Tinggal Alisha Suha belum. Okeylah, itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa Like dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.
Okay, bye. Jumpa lagi esok insya-Allah. Jangan makan lah. Bye, saya nak pergi main dulu. Bye. Yeah. Yeah.